Halo. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Ngah. Ya Mak Ngah ni. Allah, Mak Ngah. Mak Ngah. Mak Ngah dah sedar tidak? Tadi Mak Ngah tertidur. Iya ke? Tak Ngah yang jaga Mak Ngah tidur. Oh, Mak Ngah buat panggilan juga Mak Ngah. Terima kasih Mak Ngah. Ya Mak Ngah. Ya. Lama tak cakap dengan semua. Berapa lama tak cakap? Rindu Mak Ngah Berapa tak lama lah baru dah 3 hari. Kena cuti. Kena cuti. Ya, Mak Ngah dah tidur dah? Ada Mak Ngah dah. Pak Ngah kata, Ismail tu Mak Ngah tidur dah. Pak Ngah kata. Pak Ngah ada dengar dah. Ya. Semua sihat. Sihat, Alhamdulillah sihat. Okey Mak Ngah. Okey. Serius Mak Ngah. Nanti kalau kena kulit durian kan, tutup pintu Okey, serius Mak Ngah, serius. Ini berlaku masa dalam tahun ni lah. Bagi Mak Ngah, benda-benda berlaku yang Mak Ngah tak lupakan lah. Yelah. Dalam ujung-ujung tahun ni. Ini Mak Ngah nak mula cerita ni. Cerita lah, dah mula dah ni. Dalam bulan 10, seorang hamba Allah datang Mak Ngah. Dia nak bertemukan Mak Ngah yang seorang yang Mak Ngah rinui selama banyak bulan, setahun lebih lah. Lepas tu hamba Allah tu dah bertemu dengan Mak Ngah. Hamba Allah tu bertemu Mak Ngah yang Mak Ngah dengan Cik Ismail Hamzah. Lepas tu sudah Mak Ngah berbual-bual kat radio. 19 hari bulan 11 bertemu pula Mak Ngah kat PWTV dengan DJ sayangan Mak Ngah dan kru-krunya DJ Bapakku FM. Lepas tu 28 bulan 11 bertemu lagi di Ali Maju. Minum air bersama, minuman petang. Kru-kru Bapakku FM. Dan ada lagi lah ngikut-ngikut dia. Lepas tu dah kali 10 bulan 12 itu yang Mak Ngah tak lupa sampai bila-bila. Bertemu lagi Mak Ngah dengan DJ Mak Ngah sayangi. Di kru radio Bapakku FM. Mak Ngah gembira sangat dan Mak Ngah tak boleh lupa lah sampai bila-bila. Itu bagi Mak Ngah lah. Bagi orang lain tak tahulah. Itu yang terbaru lah. Terbaru sekali dalam Terbaru. Bukan terbaru, Mak Ngah. Terbaru. Minta maaf Malaysia. Aduh. Ya Mak Ngah. Lepas tu Mak Ngah hanya sangat daripada lalai Mak Ngah dapat cuti semua wanita seminggu je semua. Last minit Mak Ngah dapat cuti. Itu Mak Ngah tak lah. Mak Ngah suka je, happy je. Biasalah. Mak Ngah jaga. Mak Ngah lupa lah. Mak Ngah jaga. Okey, Mak Ngah telah meluahkan segala-galanya. Saya nak berkawan dengan Mak Ngah lama. Saya tak nak berkawan macam hari-hari tapi takut ada terjadi terguris. Kita nak berkawan lama. Ingat tahu Mak Ngah? Tak ingat. Tak ingat? Ingat. Itu Mak Ngah ingat sampai bila-bila lah. Lagi Mak Ngah ada rumah Mak Ngah ingat lah. Tak ada rumah tak tahulah. Kalau Mak Ngah ingat pun semua tak tahu. InsyaAllah. Mak Ngah jaga diri baik-baik ya. InsyaAllah. Cik semua apa jaga diri baik-baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allah tak ada bagi lagu kat Mak Ngah satu. Lagu apa Mak Ngah? Silakan. Bagilah lagu. Apa lagu? Tak lupa dah. Bagilah lagu apa lah. Cik semua nak bagi. Mak Ngah nak sebut kan silap. Itu Mak Ngah silap sebut. Orang tak siap pun lagu. Sekelan Mak Ngah. Okey. Saya cari lagu Apa Khabar Sayang.
Okey. Assalamualaikum Mak Ngah. Waalaikumsalam. Terima kasih.